Assalamualaikum. Food grab order dah sampai. Terima kasih. Nah, RM50. Aduh, maaf cik, saya tak ada duit kecil. Macam mana ni? Alahai, kenapalah tak bawa duit kecil? Assalamualaikum bang, saya dah sampai dah kat lokasi abang. Awak kat mana? Sebab saya tak nampak pun awak. Tapi saya dah sampai dah dekat lokasi abang pin ni, di studio Bunung FM kan? Jap. Alamak bang, saya salah pin location lah. Bang boleh tak hantar alamat baru saya beri sekarang ni? Maaf ya. Aduh, macam mana lah boleh salah pin? Hai, yelah. Alamak, tak silap inilah lorong yang paling banyak orang kena kacau benda halus. Redah je lah. Seramnya. Lah, ingatkan apa tadi? Tak adalah seram mana. Let's go! Aduh, tadi jam, sekarang hujan pula. Aduh bang, maaf lambat sangat sampai. Tadi jam teruk, lepas tu hujan lebat pula. Aduh, tengok. Dah sejuk dah makan aku ni. Dah tak mood aku nak makan. Maaf lah bang, bukan saya sengaja nak terlewat. Alasan betul lah kau ni. Dah, ciao. Bo, tak baiklah kau buat abang Grab macam tu. Dia dah minta maaf tu, kau maafkanlah. Cik, salah dia sendiri tu. Cuba kau imagine, dia seorang dia tahu yang hantar makanan kau lewat malam ni. Dia sanggup tahu mereda hujan semata-mata nak hantar makanan kau. Cubalah kau fikir sikit. Aku rasa kau betul lah. Astaghfirullahalazim. Kenapalah aku tak fikir perasaan orang lain? Sementara dia masih kat luar tu, kau minta maaf lah pada dia. Kau betul. Assalamualaikum. Bang, saya nak minta maaf sebab dia kurang ajar tadi. Maaf saya tak fikirkan perasaan orang lain. Maaf bang, saya janji saya takkan buat lagi. Itu janji saya. Alamak, baguslah kalau kamu dah insaf. Abang maafkan ya. Abang nak cepat pergi ni, ada order baru. Jadi, bye. Nasib baik abang tu maafkan. Lega hati. Bau apa hangus ni?